Itu bermakna tawasul lalu. Bertawasul dengan Tok Bomo. Supaya dia baca ayat Quran, ubatkan sakit kita. Tok Bomo. Siapa? Anak murid Datuk Harundin. Jumpa Tok Bomo. Siapa dia? Datuk Ismail Kamus. Jumpa Tok Bomo. Siapa dia? Pak Imam mana tak tahulah. Dia baca ayat Quran. Dia jampi pada air. Itu namanya ruqyah. Ya, jampi. Ruqyatus syariah. Jampi yang menuruti syariat itu hukumnya fardu kifayah. Boleh sahaja kita tolong dengan orang lain. Minta tolong dengan orang lain supaya dia tolong doa kat kita. Ubatkan sakit kita. Pasal kita tak reti kaedah contohnya. Bertawasul lah tu. Pasal apa kita tak doa sendiri? Itu bermakna bertawasul dengan orang yang mengerti, lebih mengerti daripada kita. Apakah hukumnya? Harus pada syarak. Baik. Jadi tawasul ni bukan bermakna kita minta kepada seseorang dengan i'tiqad dia yang boleh memberi bekas. Tidak. Kita minta tolong dengan seseorang atas dasar ta'awwanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan bertakwa. Itu nama tawasul tu. Tolong menolong dalam kebaikan dan bertakwa. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal ithmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam kejahatan dan kemungkaran. Baik. Jadi kita bertawasul ni bukan kita minta tolong kat dia. Kita minta tolong dengan Allah. Cuma minta bantuan dia, minta tolong dengan Allah. Begitu. Begitu juga dengan kita makan nasi. Kenapa tak minta dengan Tuhan? Ya Tuhan, aku lapar, kenyangkan perutku. Pandai pula pergi makan nasi. Itu bermakna kita minta tolong dengan Allah Ta'ala melalui asbab nasi yang tak boleh memberi bekas. Yang memberi bekas ialah Allah. Maka apa hukum yang makan nasi? Syirik. Apa hukum makan nasi? Syirik ke tak? Tentulah tidak. Wahabi tak makan nasi sekali. Pasal dia kata bertawasul tak boleh. Bila lapar, tu minta dengan Tuhan. Lapar, minta dengan Tuhan. Oh, hebat. Baik. Yang kedua, kita menziarahi kubur Nabi. Kita berdoa di situ dengan mengharapkan agar Nabi mendoakan kita kepada Allah. Ini namanya bertawasul dengan Nabi. Sesungguhnya Nabi-Nabi itu hidup di alam barzah. Ini satu fahaman Wahabi. Dia kata Nabi-Nabi dah wafat, tak boleh lagi minta tolong dengan dia. Dia kata minta tolong dengan orang mati syirik. Kita orang ahli sunnah berkata minta tolong dengan orang yang masih hidup pun syirik. Minta tolong hanya kepada Allah. Mana dalil? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hantar ucap Fatihah. Wahabi tak mayang. Tak ucap Fatihah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kita tak minta tolong dengan orang lain. Orang hidup pun kita tak minta tolong. Orang mati pun kita tak minta tolong. Yang kita minta tolong hanya pada Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi orang Wahabi kata minta tolong dengan orang hidup tak apa. Minta tolong dengan orang mati tak boleh. Kita beriktikad minta tolong dengan orang hidup pun syirik. Minta tolong dengan orang mati pun syirik. Habis kita pergi kubur minta tolong dengan Nabi. Kita jawab kepada dia, konsep minta tolong ni ada dua. Konsep minta tolong ni ada dua. Yang pertama, minta tolong dengan makna ta'awwanu 'alal birri. Ataupun kita kata minta tolong dengan makna ta'awun. Ta'awun nama dia. Apa dia ta'awun? Iaitu
tolong menolong yang tidak boleh memberi bekas. Allah jua yang memberi bekas. Itu namanya ta'awanu ataupun ta'awun. Tolong menolong sesama makhluk yang tidak boleh memberi bekas. Yang memberi bekasnya ialah Allah. Kita minta tolong kawan kita. Tolong apa? Tolong tolak kereta kita. Bateri kong. Marilah 5-6 orang tolak. Siapa yang menggerakkan dia datang? Allah. Dah dia pun tolak. Siapa yang menggerakkan penolakan itu? Allah. Siapa menggerakkan kereta tu jalan? Allah. Siapa kata kereta tu berjalan sebab ditolak orang? Syirik. Kata saja tak apa. I'tiqad syirik. Kata saja tak apa. Orang tu tolong aku tolak kereta. Sampai berjalan kereta aku masuk gear 2 terus berjalan. Aku pun tinggal pada muka depa. Baik. Kita tak i'tiqad orang tu yang tolong. Cuma kita kata dengan lidah siapa yang tolong. Dalam hati Allah yang tolong. Betul tak? Itu namanya konsep ta'awun, tolong menolong. 5 orang mai tolong kita. Seorang tak boleh, 5 tadi tolong menolong. Jadi ta'awun tu tolong menolong, apa hukum dia? Apa hukum dia? Harus. Itu konsep yang pertama. Yang kedua, isti'anah. Isti'anah, alif sinta ain alif nun ta marbutah. Isti'anatun. Dia Melayu tak ti. Rumi tak ti. Pasal apa? Rumi nak buat ain lagu mana? Dia tanda. Boleh lah. Isti'anah. Isti'anah maknanya apa dia? Hakikat tempat memohon pertolongan. Hakikat tempat memohon pertolongan. Jadi antara isti'anah dan ta'awun itu ada kaitan tak? Ada kaitan. Mulut kata 5 orang yang tolong tadi. Hati kata Allah lah yang tolong. Jadi kita pergi kubur Nabi, kita minta tolong dengan Nabi, itu ta'awanu. Hakikatnya isti'anah, minta tolong dengan Tuhan. Bolehkah minta tolong dengan Nabi? Nabi dah mati. Mati bermakna berpindah alam. Bukan berhenti mati bermakna hancur lebur. Orang Wahabi dia barangkali dia faham mati bermakna hancur lebur, barangkali. Tapi kita di sunnah wal jamaah berkata mati itu bukan hancur lebur. Mati itu berpindah alam. Berpindah ke alam mana? Barzah. Di sana hidup tidak? Hidup. Namanya hidup selepas mati. Mati zat. Ini roh masuk balik. Bila roh keluar daripada jasad, maka badan tidak lagi bernyawa. Beberapa ketika kemudian Allah masukkan balik roh itu. Maka hidup balik di alam barzakh. Jadi kalau lagu itu bukan mati bermakna hancur lebur. Mati bermakna berpindah alam. Maka kalau berpindah alam saja mati tak? Mati tak? Tak mati. Pada zahir namanya mati. Hakikatnya mereka berpindah alam. Pada zahir namanya mati, maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Hakikatnya mereka berpindah alam. Al-hijratuhu ila barzakh. Hijrahnya ia ke alam barzakh. Baik. Para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, bila mereka mati di alam barzakh, mereka hidup dalam keadaan aman damai. Dan mereka sentiasa merayakan kematian itu dengan gembira. Kata Athaillah As-Sakandari dalam kitab Tajul Murus, tiada hari raya bagi ahlillah tak kala hidup di dunia. Mereka sentiasa berjuang dan berjihad di jalan Allah. Berjuang dan berjihad melawan hawa nafsu. Berjuang dan berjihad menegakkan kalimah Allah di atas muka bumi. Sehingga tidak ada raya bagi mereka. Maka raya mereka bila? Bila mereka kembali ke alam barzakh. Maka di sana mereka bergembira
menerima nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Hidup atau tidak? Hidup atau tidak? Hidup. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang syirik dengan Allah di dalam alam barzakh, mereka akan ditanya soalan-soalan kubur dan mereka pasti tidak dapat menjawabnya. Dan mereka akan mendapat siksaan. Dapat siksaan sakit tak? Kalau sakit tu mana hidup ke mati? Hidup. Hidup dalam tersiksa. Jadi orang-orang yang telah kembali ke alam barzakh, adakah mereka boleh mengetahui hal keadaan orang yang hidup? Dah, diam. Kita orang yang hidup tak dapat tahu hal keadaan orang mati. Namun setengah orang yang mati dapat tahu hal keadaan orang yang hidup. Banyak hadis Nabi. Tengah di antara hadis ialah kata Nabi SAW, pada setiap sepertiga malam, roh-roh orang soleh akan turun ke langit dunia. Pasal apa dia kata turun? Kerana orang-orang soleh dibawa naik ke langit oleh Allah Ta'ala, diberi rehat sampai yaumil qiyamah. Roh-roh orang yang jahat pula akan terpenjara di Perigi Barhud yang terletak di Yaman. Ada hadisnya. Terpenjara di alam barzakh yang gaib di Perigi Barhud. Orang-orang kafir, orang syirik, orang munafik, orang-orang ahli pembuat dosa yang mati tak ada nak taubat, situ tempatnya. Jadi mereka tak keluar-keluar duduk situ. Bukan kata nak turun, naik pun tak boleh. Kalau naik jadi hantu. Pocong. Tapi orang soleh, setiap sepertiga malam, di mana mereka dikebumikan, mereka akan turun ke sepertiga malam. Mereka turun setiap sepertiga malam. Ke mana? Ke langit dunia. Berbetulan dengan atap-atap rumah mereka. Seraya menyeru kepada ahli rumah yang ditinggalkan supaya bertakwa kepada Allah. Kita tak dengar. Kalau kita dengar, lama dah kita lempak TV. Nasib baik tak dengar. Boleh ke tengok Astro? Kita tak dengar. Bermakna mereka menyeru dengan berdoa. Sebab tu terkadang ada orang-orang soleh, anaknya pun jadi soleh-soleh juga. Tak anak dia, cucu dia mari soleh. Tak cucu dia, cicit dia mari soleh. Bapaknya dulu soleh, mari ke anak, mak soleh. Mari cucu, mak toleh. Mari cicit, ulama besar pula. Barangkali doa dia tu 3 keturunan baru sampai. Doa dia tu ya. Itulah kata doa orang yang soleh di alam barzakh. Sampai tak pada orang yang hidup? Sampai. Berpandukan hadis tadi. Nampak? Orang mati doa pada orang hidup. Boleh tak? Tu hadis Nabi ada. Banyak hadis. Tu buku satu. Buka Mustika Hadis. Jilid yang pertama. Ataupun yang kedua. Di belakang sekali dia sebutkan. Orang-orang yang mati di alam barzakh, mereka berdoa pada Allah untuk ahli keluarga yang ditinggalkan. Ada yang boleh melihat bini dia kahwin lain. Sedih dia. Sedih ke? Mereka pun turut sedih. Saya kita Mustika Hadis. Bab keadaan di alam barzakh. Saya tak ingat jilid kedua ke jilid pertama. Ini dah kan? Tak ada. Beli 10. Beli habis semua. Jalan 3 jilid. 1, 2 dan 3. Letak kat surah bagi mereka baca. Tutun mahadis sain. So, confirm betul ya. Baik. Jadi maknanya keadaan di alam barzakh itu hidup sebenarnya. Ya, dan mereka mendoakan orang yang hidup. Bukan hanya orang yang mati itu mengharapkan doa orang yang hidup. Seperti mana kata Nabi SAW, al-mayyitu fil qabri kal ghadiki fil ma'i yantaziru man lahiqah. Mayat dalam kubur itu seumpama orang yang lemas dalam air, sentiasa mengharapkan orang hidup menghubunginya, yakni menghantarkan pahala-pahala kepada mereka.
Kalau begitu masih ada hubungan antara orang hidup dengan orang yang mati. Dalam sebuah hadis Nabi kata, tapak kaki orang yang berjalan pulang setelah mengebumikan mayat itu mendengarnya. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, panca indera orang yang sudah mati itu lebih kuat daripada orang yang hidup. Panca indera dia lebih kuat, matanya lebih tajam, telinga lebih dengar, lebih kuat pendengaran dia. Kalau dia disiksa, maka lebih sakitlah serasanya daripada orang yang hidup. Kita hidup ni kena sakit dah. Dia lagi sakit sebenarnya, pasal panca inderanya lebih kuat. Begitulah orang dapat nikmat. Kalau kita hidup di dunia ni, naik gaji 10,000, asal 2,500. Toki kita kata, Roy, tahun depan, bulan 1 gaji kau 12,500, naik 10,000. Kono ah? Oh, melompat. Tak main suka apa? Tapi nikmat dalam alam barzah lebih nikmat daripada itu. Kalau dapat banyak itu pun rasanya lebih nikmat. Dapat azab rasa tersangat azab. Lebih azab daripada di dunia. Pasal panca indera tu lebih di alam barzah. Baik. Dan begitulah para nabi itu, bila mereka mati, para nabi, para rasul dan para wali, bila mereka meninggal dunia sampai ke alam barzakh, apa kerjanya? Mereka tak sembahyang. Mereka tidak berpuasa. Sebab idza mata ibn adam inqata'a amaluhu. Bila mati anak Adam maka terputuslah amalnya. Maknanya terputus taklif syarak ke atas mereka. Tak payah sembahyang, tak payah puasa, tak payah buat haji dah, tak payah sedekah dah. Tak payah nak berjaga malam dah. Pasal apa? Sana malam pun tak ada. Sentiasa berjaga dalam keadaan tidak pernah letih. Melainkan ahli neraka. Sentiasa di dalam antara hidup dan mati. Sebab sakit tak tertahan. Jadi orang-orang yang nabi, wali, soleh-soleh ni, orang-orang wali, orang-orang nabi, orang-orang rasul, orang-orang yang soleh yang direhatkan di alam barzakh, bila mereka mati, mereka tidak sembahyang, tapi mereka meneruskan munajat di alam barzakh. Mereka meneruskan munajat mereka di alam barzakh. Munajat apa? Munajat dengan Allah. Ya, meneruskan rasa rindu dengan Tuhan. Meneruskan rasa syukur dengan Tuhan. Meneruskan rasa kasih mahabbah dengan Tuhan. Meneruskan rasa makrifah dengan Tuhan. Perasaan-perasaan itu tak hilang sampai mereka masuk syurga bila hari kiamat nanti. Maka orang-orang ini mereka turut mendengar apa yang dicakap oleh ahli keluarga yang ditinggalkan. Terkadang mereka diberikan peluang melihat anak-anak mereka, cucu mereka di alam syahadah yang mereka tinggalkan, macam tengok TV. Maka terkadang mereka mendoakan kepada Allah supaya anak cucu mereka mendapat rahmat Allah. Buka Mustikah Hadis. Dalam kitab Mustikah Hadis pun dia cerita, ada hadisnya. Bukan kata ulama, kata Nabi SAW. Disyarahkan oleh ulama-ulama daripada hadis-hadis tersebut. Wahabi tak baca Mustikah Hadis. Kalau dia nak kata Mustikah Hadis tu salah, pergi bawa kitab tu, suruh Jakim kata kitab ni sesat. Mustikah Hadis dia mengaku betul. Tapi kata orang tasawuf dia kata tak betul. Orang tasawuf pun dia ambil daripada hadis juga. Pening puak ni. Baik. Jadi bermakna apabila kita menziarahi kubur Nabi, kita berdoa kepada Rasulullah. Kita kata apa? Ya Rasulullah, aku datang menziarahimu. Nabi dengar tak? Tapak kaki balik pun dia dengar. Takkan kita cakap tengok. Kemudian kita berdoa, ya Rasulullah, aku mohon kepadamu, tolong doakan aku. Aku ni sakit.
Tak ada dah hospital yang boleh dia nak terima aku ni. Semua kata no way to life. To go pathway. Jadi aku harap padamu ya Rasulullah, tolonglah doa kat aku kepada Tuhan agar aku disembuhkan Allah. Tolonglah doa pada aku. Tolong doa kat Tuhan agar aku disembuhkan oleh Allah akan penyakitku ni. Boleh tak? Boleh tak? Tu namanya ta'awanu, bukan tak isti'anah. Bukan minta kat Nabi. Aku minta tolong denganmu ya Rasulullah. Tolong doa pada Allah agar penyakitku ni sihat, penyakitku ni sembuh. Aku jadi sihat. Boleh tak? Bukan minta tolong dengan Nabi. Minta tolong juga. Tapi minta tolong dengan dia agar minta tolong dengan Tuhan supaya hajat kita diperkenankan. Cuma Nabi dah wafat. Faham? Wafat bukan bermakna hancur lebur. Wafat bermakna berpindah alam. Dia dengar kita cakap. Dia cakap kita tak dengar. Kalau kita dengar, kita pun nak mati sekali. Tak mati terus. Dia fahami masalah orang mati. Mati bukan bermakna hancur lebur. Beritahu kat Wahabi lagu tu. Jadi bermakna orang hidup boleh mendoakan kesejahteraan orang yang telah mati. Begitu juga orang mati boleh mendoakan kesejahteraan untuk orang hidup. Yang memberi bekas siapa? Bukan orang mati ataupun orang hidup. Yang memberi bekas ialah Allah Ta'ala. Maka orang yang terseksa lebih berhajat doa-doa orang yang masih hidup. Orang yang hidup pula lebih berhajat kepada orang soleh yang telah mati. Seperti berhajat kepada baginda Nabi SAW. Itulah orang ahli sunnah wal jamaah. Ziarah Nabi. Ziarah maqam Nabi. Ya, bertawasul di kubur Nabi dan sebagainya. Yang kata tak boleh syirik tu Pak Wahbi ya. Ya, kita orang ahli sunnah wal jamaah ni tidak berkata benda itu syirik. Bahkan hukumnya sunat. Buka dalam kitab Fatawal Hadithiyah karangan Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar, bertawasul di kuburan orang-orang soleh seperti Nabi, Rasul atau Wali, hukumnya adalah sunat. Buka kitab Fatawal Hadithiyah. Ya, kitab Fatawal Hadithiyah karangan Ibnu Hajar, seorang ulama besar yang banyak menghafaz hadis, ngarang pula kitab hadis Fathul Bari. Tuan-tuan tengok kitab Fathul Bari, tu karangan Ibnu Hajar. Ya, ada sebuah dari kitab dia nama dia Fatawal Hadithiyah. Dalam kitab tu dia berfatwa bertawasul di kuburan para nabi, wali-wali adalah sunat. Tak disebut kata syirik. Dengan beriktikad mereka tidak boleh memberi bekas. Yang memberi bekas hanyalah Allah. Cuma minta tolong dengan mereka supaya mereka tolong doa pada Allah. Itu ya. Macam kita minta tolong dengan orang hidup supaya dia tolong, minta tolong untuk kita. Minta pada Allah. Beza dia dah mati. Tapi dia sisi Allah, dia orang mulia. Dia dapat nikmat di alam barzakh. Dia mendengar, dia mengetahui siapa datang ziarah. Macam kita pergi ziarah kubur mak kita. Mak kita tahu tak kita? Jadi tak tahu bolehlah kita suruh orang pergi menyemar. Kita pergi ziarah kubur mak kita tahu tak kita datang ziarah dia? Tahu. Kalau hang tak percaya, hang mati tengok. Lepas tu hang suruh anak hang pergi ziarah. Oh, rupanya mati dah. Nampak anak kurang. Lepas tu anak dah balik. Kalau boleh lah. Tak percaya sangat. Ya, itu Nabi sebut. Bila kita datang ziarah kubur, macam mana adab dia? Sampai di makbar, tanah perkuburan, kita bagi salam dulu. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya ahlad diyar, wahai ahli kubur. Ataupun assalamualaikum ya ahlal makbar. Ataupun ahli kubur. Boleh berlaku lalu.
Kemudian pergilah kubur mak kita. Ayah kita ke, anak kita ke. Ya, kita ada tok guru dia meninggal, tok guru kita ke. Mula-mula kita pergi kubur, kita menghadap ke arah wajah dia. Wajah dia ke belah mana? Ke belah kiblat. Maknanya kita duduk membelakangkan kiblat, di pusaranya yang kepalanya tu, di bahagian kepalanya yang menghadap ke kiblat. Masa dikebumikan, semua mayat dihadapkan wajah ke arah kiblat. Betul tak? Jadi kita datang ke arah perkuburan, kita duduk, kita pergi berdiri sebelah membelakangkan kiblat, berhadapan dengan wajahnya. Lalu kita bagi salam, Assalamualaikum wahai ibu. Aku datang menziarahimu bersama dengan anak-anak dan isteriku, ataupun anakku dan isteri-isteriku. Semoga engkau berbahagia ya ibu. Kemudian suruh pula, ya, baru kita pusing duduk menghadap kiblat balik. Tentu kaedah ziarah kubur. Ya. Kemudian barulah kita membaca bacaan. Sekurang-kurangnya Al-Fatihah sekali, Qul huwallahu ahad 11 kali. Kemudian kita niat, kita doa, ya Tuhan, aku telah membaca sekali Al-Fatihah dan 11 kali suratul Ikhlas. Sampaikanlah pahala itu, pahala bacaan yang telah kau gerakkan aku membaca itu kepada roh ibuku. Nama dia. Siapa dia? Rosmah ke? Rosmah Mansur ke? Mana tak tahu ke nama serupa. Kan? Dan sekalian ahli kubur yang berkubur di sini. Dan sekalian ahli kubur yang berkubur di sini. Jangan hadiah kat dia seorang ya. Hadiah kau juga pada ahli kubur yang berkubur di situ. Nabi kata, barang siapa yang berdoa demikian, nescaya mendapat ia pahala sekalian ahli kubur yang berkubur di situ. Ada wali Allah kat situ, ada orang mati syahid kat di situ, ada kubur apa siapa. Kubur tak kira kubur siapa dia tu, yang alim-alim soleh-soleh, dia dapat pahalanya. Begitulah kalau kita ziarah kubur, tak ada siapa kenalan kita di situ, kita berhenti sekejap, baca Fatihah sekali, Qul hu 11 kali. Kemudian kita doa, ya Tuhan, sampaikanlah pahala bacaan yang telah kau gerakkan aku membacanya itu kepada sekalian ahli kubur yang berkubur di sini. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya. Semoga dapatlah kepada kita pula pahala-pahala sekalian ahli kubur. Kena ada wali Allah di situ, banyak pahala kita tuan-tuan. Baik. Jadi kalau begitu, antara hidup dan mati masih boleh ta'awanu. Masih boleh tolong-menolong. Cuma kita tak tolong, tak boleh dah kita pergi panggil. Ayah, bangunlah ayah. Tolong cek ni, buat rumah. Apa nak berdiri tiang? Tu doa cara orang bodoh. Kalau tu dah mati, hang tak boleh dah minta tolong suruh dia bangun. Dia bangun semua lagi, hang lagi tak duduk tanah pula. Hang pula ganti tempat dia kat dalam tu. Nampak? Jadi boleh minta tolong. Tolong yang semampu dia lah. Semampu dia apa dia? Mengaminkan doa kita. Nak bangun tolong kita pergi buat rumah, tak boleh ya. Macam juga orang hidup. Ya, anak kita umur 3 tahun. Boleh tak kita minta tolong dia pergi ikat batang? Tok kita umur 98 tahun. Dia dah tak larat nak jalan, nak lumpuh. Boleh tak kita panggil dia? Tok, masa turun bancur simen. Boleh tak? Kita tak tolong yang layak dengan dia, boleh lah. Kita kata tak apa Tok dah tak mampu nak jalan. Tok tolong doa biar saya berjaya, sudahlah buat rumah ni contohnya. Tolong tak? Tolong. Jadi minta tolong ni benda yang layak lah. Kau dah minta projek, minta kat aku dapat apa? Ni minta dekat Muhyiddin Yassin ni. Dan Yassin pun dapat, Muhyiddin pun dapat, projek pun dapat. Kan? Ni minta kat aku tak dapat apa. Itulah dia tolong menolong tadi. Jadi tolong menolong ni dengan orang hidup pun ada
Ada degree-nya, ada tempatnya, ada darjahnya, ada mutabatnya. Dia minta tolong batu simen, jangan minta kat budak umur 3 tahun. Minta kat budak umur 13 tahun, boleh lah. Begitulah juga dengan orang mati. Dia cuma betul aminkan doa kita. Tolong tak? Tolong juga. Tolong atas mana? Atas makna ta'awanu. Bukan isti'anah. Yang jadi syiriknya kalau kita kata dia tolong tu dengan jalan isti'anah. Yang tu syirik. Jadi isti'anah hanya kepada Allah. Hakikat tempat minta tolong. Baik, faham makna dulu ya. Ada orang yang confused. Tak faham ke? Boleh tanya. Ya. Angkat tangan. Jangan angkat kaki. Pas mayam maghrib, angkat kaki balik. Pas mayam maghrib, angkat kaki balik. Tak tahu apa passion. Saya jumpa satu kitab, dia kata, tanda-tanda orang menolak rahmat Allah, ialah orang bertemu dengan majlis ilmu, dia tidak mendengar, lalu balik pulang ke rumah. Tanda-tanda dia. Kita dah mai dah masjid, mayang maghrib. Kau buat kerja apa dah? Tengok-tengok ada majlis ilmu. Kita balik tak mau dengar. Tanda-tanda orang yang menolak rahmat Allah. Jadi imam. Tu balik. Aku nak tegur ni pasal zikir tak kena. Banyak kali dia tegur. Dia rek ya pun. Penagang-agang mana. Kasar betul ni. Ustaz ni memang kasar. Tahu dah. Semua tahu. Tu yang bukan lagi. Zikir biar betul-betul. Tasbih betul-betul. Haram. Zikir tak betul. Itu pun balik ya. Ngaji ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya nak tegur dia ni tapi tengok kau macam tak apa nak kena. Kalau Roy zikir lagu tu nak aku bangun tarik. Hang selalu zikir Roy, dosa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Siapa boleh bagi makna? Tolong bagi makna. Tolong bagi makna. Dalam mana? Ada mana? Ada mana? Ada mana? Ada? Ada? Diam dah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa makna dia? Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Allah ni apa Allah? Allah bukan Tuhan. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Haram baca Quran dengan tidak betul. Dosa. Walaupun zikir, tasbih yang sunat pun tak boleh. Hukum baca Quran sunat. Tapi baca dengan bertajwid wajib. Tu lah. Rubba qari ilil Quran wal Quranu yal'ana. Kebanyakan orang baca Quran, Quran melaknat. Pasal apa? Baca tak betul. Begitu juga dengan tasbih, tahlil, tahmid, takdis dan sebagainya. Wajib baca dengan betul. Ni banyak tempat. Saya jumpa lagu tu, saya tegur direct lah. Pasal apa? Saya tak mahu berdosa. Apa nak marah? Dua ustaz ni dakwah tak ada hikmah. Rasa api nak kata apa? Nak gam-gam. Pasal apa? Saya tak habaq, saya berdosa. Dah habaq punya kali lah. Tolong habaq. Tolong tulis. Berwiridlah kamu, berzikir, bertahlil, bertasmih, bertahmid, bertakbir dengan betul. Baca tak betul itu berdosa. Walaupun dia sunat, tapi bacanya wajib betul. Tak betul, haram. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu dia lah. Berapa tempat tak betul. Dah lah, tak ada hak. Banyak juga tempat zikir dulu. Tak mahu jadi imam. Dia tu dia baca Fatihah. Baca Fatihah tak betul. Gigi dia keras. Lidah dia keras, kena stroke. Almarhum tuan guru saya, almarhum tuan guru Haji Omar, tak kala dia kena stroke, bila dia sihat dia tak mahu jadi imam. Semua suruh anak murid dia. Pasal apa? Dia tak mampu jadi imam. Walaupun dia alim. Pasal apa? Lidah dia tak boleh sebut ra dengan betul. Ra nak jadi waw, tak boleh, aku tak boleh jadi imam. Nampak? Kebetulan pula ada kalangan anak murid yang ramai yang alim-alim. Kalau semua ni bengong mereka tak apa lah. Dia tuan-tuan dia ramai dah yang sereti.
Suruh hak reti jadi imam lah. Tak payah duduk belakang dulu. Bukan? Ramai dah hak mengaji sini, hak faham. Suruh dia jadi imam. Sebut betul-betul. Bukan nak payah. Ilahana ya Rabbana subhanallah. 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 Biar bunyi sebutir-sebutir keluar tu. Baru dengar putih. Ni dengar tak tahu apa putih. Subhanallah, 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 subhanallah. Nak kena cepat habis. Kalau nak pergi benar, nak pergi ke laut. Bukan nak pergi ke laut. Nak tunggu kuliah pun. Jadi haram zikir tak kena. Betul ya? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Macam-macam cara. Pilah masjid mana pun lagu tu lah. Pilah masjid mana, surah mana, lagu tu lah. Tunjuk kat dia Quran, surah Ali Imran, ayat 78, surah. Tolong baca sikit teh. Syekh, tolong baca sikit Syekh ni. Boleh baca apa tu? Tu perangai orang Yahudi. Allah. Perangai orang Yahudi memperolokkan Quran. Sampai disebut dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 78. Tuan-tuan. Kan kita nak jadi Yahudi ya. Tu perangai orang Yahudi. Baca Quran tak betul. Yalbuna alsinatahum bil kitab. Mereka itu dua-dua tu termasuk dalam jalbu. Alsinatahum, lidah mereka itu. Bil kitab, dengan kitab Allah. Nah, ni saya beritahu banyak kali ni. Saya tak mahu beritahu dah. Tolonglah siapa jadi imam. Ya, zikir dengan betul. Jangan bagi berdosa orang belakang hak reti tu. Pasal apa orang belakang reti kadang-kadang takut nak tegur. Aku pun takut juga benda takut menampur. Kena gam tak sah. Ustaz pergi, dia gam tak apa tak emai nak menampur takut ya. Takut tak kena menampur. Kena badan macam arwah yang menampur aku mampu tak balik tak balik nilai, tak bernilai lagi dah. Dia tolong baca hak betul-betul. Dia berdosa orang belakang yang tahu tak berani nak tegur. Qulil haq wa in kana murad, bukannya senang katalah yang hak walaupun yang baik upahi nak tegur. Takut pun takut. Segi bergaduh pula. Jadi masing-masing pandai faham-fahamlah. Namanya lidah khabar, tolong wirid dengan betul. Tidak pun tu saya baca langsung. Tak usah baca langsung. Tak usah baca langsung, apa tak dapat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Baca salah, bukan dapat pahala. Dosa lagi dah. Tak taubat pula. Berpanjang-panjangan dosa tu. Dia buat dosa tak taubat, berpanjang-panjangan pula dosa. Understand? Dosa ni bila tak taubat, lagi panjang. Lagi tak taubat, lagi tu berdosa. Lagi tu dia makin banyak, makin berkembang. Macam kanser. Dah jadi kanser tak berubat. Makin lama dia makin mengembang. Akar makin tumbuh banyak. Gitulah dia tuan-tuan dan rahmat Allah. Ya. Ni saya nak beritahu ni. Bukan apa. Orang yang tahu tak tegur berdosa. Ni lah masalah. Berdosa tu pun taubat ya. Ya Allah, ampun dosa aku. Kerana aku tak tegur orang buat salah. Ampun dosa aku ya Allah, aku takut. Ni tak ada nak tegur balik dulu. Tidak aku tegur. Bukan tegur nak tunjuk pandai dah. Pasal wajib. Man ra'a minkum munkaran. Nampak? Tu hadis Nabi tu. Siapa saja melihat kemungkaran, fal yughayyiru, maka hendaklah dia ubah. Ditegur. Dia ubah dengan tangannya bagi pemerintah, dengan lidahnya bagi orang yang bukan pemerintah. Fal yughayyiru. PM amar. PM maknanya ayat suruh. Ayat suruh. Suruh dengan makna wajib fardu ain. Siapa-siapa tengok kesalahan, tengok kemungkaran. Bukan makna kata aku nak tegur dia pun, aku pun tak baik sangat. Tak ada. Hang baik ke tak baik, hang kena tegur. Dalam Asbah wa Nazai dia kata, dua orang yang minum arak, dua-dua tu kena tegur.
Dua orang minum arak, padahal sama-sama minum arak ni. Semasing-masing wajib tegur menegur. Dia jangan dah minum arak berdosa. Kalau kau minum juga sembang. Ya, baik, yang seorang tu satu dosa. Satu lagi yang kata sembang tu dua dosa. Pasal apa? Dia minum, dia tak tegur kawan dia, dua dosa. Seorang lagi tu satu dosa. Apa dia? Minum saja. Dosa tak tegur kawan, tak ada. Nah, mana? Jadi dia kata, alah kita nak tegur pun kita pun siapa? Tak ada alasan. Itu bukannya dia punya alasan. Buka Ashbah wa Nazair, karangan Jalaluddin As-Suyuti. Ashbah wa Nazair ni kita usul fiqh, dibaca di Al-Azhar Mesir tahun 5, orang yang mengaji syariah. Saya mengaji kat pondok ya. Baik. Jadi itu dalil dia. Tak boleh kita meremehkan benda itu. Baik. Mudahnya tak zikir tak boleh. Kita pendekkan zikir malam ni ada kuliah. Kita panjangkan kuliah. Lagi baik. Ya, zikir itu sunat. Kuliah tafakkaru sa'atan khairun min ibadati alfi amin. Ya, kita berfikir dengan jalan kita menuntut ilmu untuk faham mengenal Allah Ta'ala itu lagu mana. Lebih baik daripada beribadah sunat yang tidak khusyuk 1000 tahun. Buka kitab Sirrul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jalani. Takkan Syekh Abdul Qadir Jalani nak tipu kata tu hadis. Ada orang Wahabi kata tu hadis maudhu'. Wahabi dengan Syekh Abdul Qadir Jalani mana dulu lahir? Tanya dia tengok. Tok Guru hang dulu lahir ke? Syekh Abdul Qadir Jalani dulu. Tanya dia tengok. Siapa Syekh Abdul Qadir Jalani? Takkan dia tak kerti tu hadis ke tidak? Senang-senang pun nak kata maudhu'. Maudhu' ni ada berapa jenis maudhu'? Maudhu' ada sekurang-kurangnya 3 jenis. Maudhu' jenis apa yang kata tu? Ni dia. Baik, habis. Sambung lagi. Kita menziarahi kubur wali-wali lalu kita bertawassul dengannya seperti berkata, ya Allah, aku mohon padamu dengan berkat walimu yang bermakam di sini. Kabulkanlah permohonanku ini. Ini bertawassul dengan wali Allah. Kita kata, ya Allah, aku mohon padamu dengan berkat walimu yang bermakam di sini. Kabulkanlah permohonanku ini. Ini contoh bertawassul dengan wali Allah. Bukan minta kat dia, minta kat Allah. Menyebut nama dia. Recommend. Macam kita nak pergi minta kerja. Minta kerja di mana? Ya. Jabatan Perdana Menteri. Pergilah interview. Siapa suruh datang? Rosmah Mansur. Confirm tak dapat. Kalau yang datang, siapa suruh datang ni? Nurul Izzah Anwar Ibrahim. Confirm dapat. Betul tak? Pasal apa? Dia tak main pun. Sebut nama je. Dia recommend ya. Pasal apa? Orang akan kenal. Siapa dia Nurul Izzah ni ya. Baik. Silap bulan aku kena bang kerja. Confirm dapat tuan. Besok datanglah pukul 8 pagi ya. Slow ya tukar interview tu. Walaupun nampak orang datang tu bodoh ke. SPM tak ada. Jadi apa? Tua pengarah. Habis contoh. Tu contoh. Pernah ke report lah. Report apa? Bukan contoh ya. Baik, yang keempat. Bertawassul dengan amal ibadah. Ada tak orang bertawassul dengan amal ibadah? Cuba tengok macam mana. Ya Allah, dengan berkat aku, sama ada dia masih hidup ataupun telah mati, boleh kita minta doa dengan Tuhan, bertawassul dengan kedua ibu bapa ni boleh. Biasa apa? Ada seorang wali Allah kata, kalau kamu nak bertemu dengan wali, ya, ziarahilah ibu dan bapakmu. Itulah wali. Pasal apa? Rapatnya mak ayah kita ni disebah doa dia tu kan. Ni sebah doa mak ayah pada kita ni yang diumpamakan sebagai doa seorang wali. Doa ibu sepanjang zaman.
Ya. Jadi kalau kita dahaka kat mak bapak pula, banyak mana amalan kau semuanya terpadam pahala. Tak terangkat segala amal ibadat. Sebab kita dahaka mak ayah. Ingat kisah Al-Qamah. Al-Qamah ni dia bukan dahaka mak dia. Bukan dia terajang punggung mak dia. Dah. Dia cuma sayang bini dia lebih daripada mak dia. Mak dia terasa. Ambuhai dulu hang kecil-kecil aku dukung hang. Aku cium pipi hang. Aku sayang hang. Nyamuk aku tak benarkan. Hang dah dapat bini lawa kudu hang tinggal no. Hang layan bini hang lebih no. Terasa mak kita. Dahaka lah kita. Kita mengalirkan air mata mak. Kita mensyahadukan air mata mak. Hampilah menuntut ilmu alim dari mana pun tiada barakah. Ham berjaga malam lah sejauh mana malam ham jaga mayang tahajud tiada pahala. Sebab apa? Dahaka mak. Dahaka ayah menghampiri syirik. Siapa ada mak ayah untung, telefon hari-hari minta maaf kat dia. Sayang sangat kat telefon. Telefon markah boleh. Telefon mak ayah kedekut, naik bil 5 orang banyak lama sangat ni. Allah berkira sangat. Mak kita ada berkira kita, duit dia habis banyak mana belah kita. Ya. Itulah sampai boleh kita berdoa, bertawassul dengan mak ayah kita. Pasal apa? Pasal dia jaga kita tu lebih sangat. Sampai disebutkan dalam Al-Quran cara nak doa pada mak ayah. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya. Ya. Wa li walidayya kama rabbayani shaghira warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rahmatilah mereka berdua ya Allah seperti mana mereka merahmati aku. Sayangilah mereka ya Allah seperti mana mereka menyayangi aku. Sejak kecil sampai aku dewasa. Dah sayang sampai tua pun dia sayang lagi. Ya, kita kahwin buat anak, anak kita aja belum. Tak minta gaji tu. Kadang-kadang bagi muda mu. Lega kita kata dia tak nak. Tak payah panggil endon juga. Dia tak mongok pada dia punya baik. Tiba-tiba kita pergi sayang kawan lagi, respect kawan lagi, mak punya pasal. Itulah mak hang kerja hang tu. Kalau tak boleh sangat-sangat pun cari jalan untuk bagi mak jangan terasa hati. Tu kata. Sampai teratur mulia ni mak ayah. Sampai Nabi kata, kalaulah ada sesuatu yang boleh sujud kepadanya, nescaya aku syariatkan sujud kamu pada ibu kamu. Nampak? Itulah mulia ni mak kita, ayah kita di sisi Allah Ta'ala. Maka boleh kita bertawassul dengan taati mereka. Ya Allah, dengan berkat aku mentaati ibu bapaku yang kau mengetahuinya. Jika memang di sisimu amalanku ini engkau menerimanya, perkenankanlah doaku ini. Apa doa? Nak kahwin lagi satu. InsyaAllah dapat tu. Aku doa tak dapat lagi. Tak ada calon. Baik, yang kelima, bertawassul. Hari-hari kita baca Asma'ul Husna. Nas'aluka ya man huwallah. Sampai habis. Ya, boleh kita bertawassul dengan nama-nama Allah. Seperti kita berdoa, ya Allah dengan kebesaranmu dan dengan berkat nama-namamu yang maha sempurna doaku ini. Itu bertawassul dengan Asma'ul Husna. Baik, itu antaranya sahaja. Ya, bertawassul dengan amalan, bertawassul dengan nama-nama Allah, bertawassul dengan ibadah, bertawassul dengan Nabi, bertawassul dengan para wali. Tawassul tu faham dulu. Bukan bertawassul dengan mana minta dekat orang ataupun sesuatu yang kita tolong dengan amalan. Minta tolong dengan Allah berkat amalan yang Allah Ta'ala gerakkan kita mengerjakannya. Itu namanya tawassul. Siapa yang takut amalan itulah yang menyebabkan masuk syurga, syirik. Jaga mulut tu. Kurang-kurang pun berdosa besar.
Bertawasul bukan bertawasul seperti contoh-contoh tadi. Antaranya walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahima. Datang ke lalu memohon ampun kepada Tuhan dan Rasul, minta ampunkan mereka pula kepada Allah, maka tentulah mereka dapat ampunan Allah itu. Bahwasanya Tuhan penerima taubat dan Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 64. Ayat ni nak cerita kata, kalau ada orang datang jumpa kau ya Muhammad, kata Allah, mereka minta dengan kamu supaya kamu doakan kepada Allah akan hajat mereka supaya baik. Ulama ahli sunnah berpendapat ayat ini bukti bahawa berdoa di hadapan Nabi atau menyebut nama Nabi adalah lebih kukuh untuk dikabulkan. Ini adalah kerana walau Nabi telah wafat di dunia ini, tetapi hidup di alam barzakh dan ia mendengar rayuan umat-umatnya. Macam kita berselawat dalam sebuah kitab Fadail Amal, dia kata barang siapa berselawat ke atas Nabi, ruhaniah Nabi akan bersama dalam majlis itu. Surah dah buat Malik Rasul. Dah. Kita selawat ke atas Nabi itu, semoga ruhaniah Nabi itu sampai. Ramai buat, sana buat, sini buat. Walaupun 1 juta tempat buat dalam masa yang sama, ruhaniah Nabi itu boleh sampai ke semua tempat dalam masa yang sama. Karamah para wali. Para wali yang ada karamah boleh pecah diri mereka pergi ke beberapa tempat dalam satu masa. Kita pernah dengar kan cerita wali duduk kat Malaysia, orang pergi Mekah jumpa dia duduk tengah tawaf. Ada orang-orang Melayu di Malaysia ni yang sampai tahap wali-wali Allah. Itu nama dia karamah para wali. Dalilnya lagi seperti tersebut dalam sebuah hadis. An Anasin anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza quhittu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib faqala Allahumma kunna natawassalu ilaika binabiyyina fastasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina wa yaskun. Rawahul Bukhari. Daripada Anas bin Malik berkata ia bahawa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah apabila terjadi kemarau beliau berdoa bertawasul dengan Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Umar berdoa, ya Allah, bahwasanya kami pernah berdoa dengan bertawasul dengan Nabi, maka engkau turunkan hujan, dan sekarang kami bertawasul pula dengan Abbas bin Abdul Muttalib, maka ya Allah turunkanlah hujan. Maka turunkanlah hujan kepada kami. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, kitab Fathul Bari, karangan Ibn Hajar, jilid ketiga, muka surat 150. Baik, habis. Hadis ini menunjukkan bolehnya dihukumkan sunat berdoa dengan bertawasul dengan orang-orang yang soleh. Baik, panjang lagi cerita tawasul ni tuan. Baca ni sampai pukul 11 lagi. Jadi kita berhenti dulu, sambung minggu depan. Ya. Jadi cerita tawasul ni tak habis lagi. Kalau ada yang confuse, mana tu pipi pejabat, ada pula orang pejabat khabar, aku Tok Bu kata tak boleh tawasul syirik. Minggu sekali lagi ajak dia mai. Bawa Tok Bu dia sekali. Kita muzakarah, bukan nak berdebat dah, kita muzakarah. Ya, kita kena muzakarah. Kita nak betul orang yang kata tak boleh kita tawasul. Dulu tempat saya satu orang doktor, lecturer sebuah universiti. Dia kata kitab saya ni salah. Sesat lagi menyesatkan. Pasal apa? Dalam kitab ni tulis kata bertawasul hukumnya sunat. Doktor tu kata yang saya tahu dan yang saya belajar, bertawasul tu hukumnya syirik. Tak disuruh oleh agama. Maka saya tunggu dia mai selama 4 bulan. 1 bulan 2 kali. Kali 4
Tak main-main. Saya minta tolong dengan orang yang kata tu, yang habaq kat saya, tu minta tolong doktor main. Kita muzakarah. Saya bukan nak berdebat. Saya nak muzakarah. Pasal apa? Saya kata, boleh. Saya bertanggungjawab apa yang saya tulis. Lepas tu ada nama kat depan. Kalau tak buah nama, orang kata tak mahu tanggungjawab apa yang dia tulis. Jadi saya buah nama kat depan, saya ngatur nombor telefon dengan alamat tadi. Selangor 1. Sekarang negeri banyak, negeri 9. Tapi nombor telefon tak berubah. Boleh telefon. Ya. Tapi tak telefon. Duk panggil huntam kat belakang. Baca itu ya. Ha ni ya, dia ambil. Dia kata kat saya tak apa. Tapi dia merosakkan jemaah orang mengaji. Dia merosakkan jemaah orang yang menuntut ilmu. Elok-elok orang nak faham di sunnah berjemaah, langsung lari pergi masuk Wahabi. Patutnya dia mai lah. Kita muzakarah. Siapa juga kata yang buku saya ni salah, tolong kita muzakarah. Jangan duk kata salah kat belakang. Bacoi. Bacoi tu bacoi. Kalau bahasa Melayu ni bacol. Orang kampung saya, ya, dekat planet Mareh sana, dia kata bacoi. Jadi jangan duk hentam belakang, depan tak berani. Bukan nak bertumbuk pun. Kita pasal apa saya kata sunat bertawassul. Jangan duk kata syirik. Ya, kita ada hujah dia. Saya tulis dalam buku ni banyak hujah-hujah dia. Pun dia tak puas hati juga. Tak apa, kita hujah, kita bermuzakarah lah pula. Di luar daripada